wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging. Jika ianya baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan harta benda kamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalan kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijaksana ialah orang yang merendahkan diri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Maka orang yang lemah ialah orang yang menurut hawa nafsunya, kemudian hanya berangan-angan terhadap rahmat Allah SWT. 3. Oleh itu, penyucian hati dan pembersihannya merupakan roh dan inti kepada agama Islam. Tanpanya, amal zahir tidak akan sempurna.